7 tanda pelik badan anda perlukan zat besi. Kenapa asyik rasa lesu, muka pucat dan jantung berdebar-debar walaupun duduk diam? Badan korang mungkin tengah minta zat besi. Tapi ada 7 tanda pelik yang ramai tak sedar. Kalau lebih dari 3 tanda ni ada, korang mungkin kekurangan zat besi. Iron. 1. Muka pucat dan tak berseri sebab sel darah merah kurang. Jadi oksigen tak cukup sampai ke kulit. 2. Asyik letih. Walaupun dah tidur, cukup sebab iron tak cukup untuk hasilkan hemoglobin darah merah. Maka oksigen tak sampai ke seluruh badan. 3. Jantung berdebar atau rasa cemas. Tanpa sebab walaupun tengah rehat. 4. Kuku rapuh dan rambut mudah gugur. Kalau kuku mudah patah atau rambut makin nipis, itu warning awal. 5. Lidah nampak licin, bengkak atau sakit tanpa sebab. 6. Sakit kepala atau pening. Secara tiba-tiba kerana kurang oksigen ke otak, sebab tu mudah pening atau rasa berat kepala. 7. Nafas pendek atau semput lepas aktiviti ringan. Naik tangga sikit pun dah semput, badan mungkin tak dapat bekalan oksigen cukup disebabkan kurang hemoglobin. Macam mana nak cukupkan iron ni? Makan makanan tinggi zat besi macam daging merah, hati ayam, bayam, kekacang, telur, bijirin penuh. Ambil vitamin C bersama iron, contoh makan oren lepas makan daging untuk bantu penyerapan lebih baik. Minum Everty setiap hari. Setiap sachet Everty mengandungi iron, magnesium dan vitamin C yang bantu tambah tenaga, kurangkan rasa penat, naikkan semula bacaan HB untuk wanita. Kalau ada 3 tanda atau lebih, badan korang memang tengah minta zat besi. Jangan tunggu sampai pengsan baru nak rawat. Komen saya nak iron dan tag kawan yang selalu nampak lesu tu.